siapa yang ada matlamat untuk ada simpanan RM50,000 dalam masa 5 tahun, boleh nanggap video tu sampai habis. Dan save video tu untuk rujukan tuan-puan. Dengan simpanan dalam bentuk emas, tuan-puan boleh engkah target untuk kumpul 100 gram emas. Ini caranya, boleh pakai akaun emas Scap Public Gold, yang mana tuan-puan boleh menabung gram emas sikit demi sikit mengikut bajet tuan-puan. Dengan simpanan 100 gram tu, tuan-puan boleh pilih untuk simpan sama ada 10 keping gold bar 10 gram ataupun 2 keping gold bar 50 gram ataupun sekeping gold bar 100 gram. Dengan matlamat simpan 100 gram dalam masa 5 tahun, bermakna tuan-puan boleh target untuk simpan 20 gram emas setahun. Dan sebulan tuan-puan mesti engkah target untuk simpan 1.7 gram emas. Nilai 100 gram emas hari itu sekitar RM49,000. Dengan kenaikan harga emas secara purata minimum 10% setahun, nilai 100 gram emas tu akan melebihi RM50,000 dalam masa 5 tahun. Simpanan emas bersama Public Gold adalah mudah, murah dan patuh syariah. Bagi yang berminat untuk memulakan tabungan emas, tuan-puan boleh isikan detail di beg biru di bawah. InsyaAllah kami akan bantu tuan-puan dengan sebaiknya.